Ya, apa agaknya yang akan tercetus apabila ketiga-tiga mereka ini, bercakap tentang satu perkara yang sensitif di saluran media AAC China. Sudah pasti ianya bukan macam Lahab Yubin ataupun Donald Trump sekali yang dianggap ada sakit, ada penyakit apabila meraihkan kematian seseorang. Isunya adalah tentang kontroversi arahan daripada Jabatan Agama Islam Melaka tentang dekorasi Christmas. Adakah Siti Kasim akan bersama-sama dengan Tajudin Razdi dan juga Azmi Hassan bersetuju, ataupun dua lawan satu, ataupun satu lawan satu, ketiga-tiga mereka tidak bersetuju ataupun tidak sependapat dalam hal ini. Itu hanya diketahui kalau kita dapat baca dalam bahasa Mandarin lah. Saya pun tak tahu, saya tak tahu bahasa Mandarin tu, tapi hakikatnya adalah sesuatu yang sensitif itu perlu dibicarakan untuk memberi pengetahuan kepada orang Cina, sebab mereka tak faham perkara ini.